Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kini bersama saya wartawan anda, Ali Firdaus. Hari ini iaitu pada hari Rabu 23 April 2025, SMK Tuban telah mengadakan majlis watikah pelantikan yang gilang gemilang bagi semua pemimpin pelajar SMK TU. Untuk keterangan lebih lanjut, mari kita saksikan. Baiklah, pemimpin pelajar SMK TU terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas sumber elektronik, pengawas SPVT, ketua kelas serta penolong ketua kelas. Kini saya serahkan kepada rakan tugas Iman Zahiri. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan tugas Ali Firdaus. Kini bersama saya Encik Hassani bin Hassan selaku Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah JPN Negeri Kelantan. Baiklah, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, apakah harapan Tuan terhadap pemimpin pelajar SMK TU? Terima kasih kepada saudara Iman selaku penyampai untuk TU Channel. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada pemimpin-pemimpin pelajar di SMK Tuban ini atas pelantikan sebagai pemimpin di sekolah ini. Dan harapan saya kepada pemimpin-pemimpin pelajar ini ialah anda semua merupakan pemimpin barisan hadapan pada satu masa nanti yang akan mengganti generasi masa kini untuk memimpin negara khususnya nanti. Jadi harapan itu sudah tentu cukup besar daripada kita di peringkat jabatan. Kita nak melihat pemimpin-pemimpin pelajar ini boleh menyediakan diri dalam aspek attitude yang positif dan mempunyai ilmu dari segi kepimpinan. Jadi harapan saya pelajar-pelajar di SMK Tuban ini boleh menjadi suri teladan, contoh terbaik bukan hanya kepada masyarakat sekitar di SMK Tuban ini, tetapi mungkin menjadi contoh yang terbaik kepada pelajar-pelajar dan juga masyarakat di daerah Pasimah dan juga negeri Kelantan, malah ke peringkat kebangsaan. Okey. Baiklah, terima kasih. Semoga harapan Encik akan tercapai suatu hari nanti. Terima kasih kerana telah sudi meluangkan masa bersama saya. Sekian, Tuban berinformasi. Jadi, begitulah perjalanan majlis watikah pemimpin pelajar SMK TU. Sekian dari saya, Ali Firdaus. Sekian, terima kasih. Sekian, Tuban berinformasi.